mengumumkan ketibaan tetamu berhormat Yang Berhormat Datuk Hermin bin Abu Hanifah, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Perak, diiringi tim jemputan bersama barisan pentadbir SMK Seri Iskandar masuk ke dalam Dewan. Bertikah tari Raja Wirasa, langkah berseni di pentas gemilang, persembahan pembuka riuh bersama semangat membarat terus semula.